RM60. Tapi kita di holding RM399 sepatutnya kita jual kepada semua. Kenapa kita buat kuah lontong bahagian dalam ni? Ini bukan lontong maknanya ni. Nasi dia lontong tu. Yang dalam tu kan. Dia pakai dia bulat tu. Kenapa kita buatkan dalam tu sebab nak letak puyuh ni depan ruang tamu ataupun meja makan sambil kita pangat kita punya kuah ataupun panaskan kuah. Nampaklah ini Faham. cantik sikit. Dia ala macam kita letak kat table buffet kan, kita tak sentiasa panas makanan kita dulu. Sebab kadang-kadang tamu datang waktu yang berlainan dan tak ada kita nak pergi perangai, lepas tu bawa pergi depan meja perangai, bawa pergi depan meja kan. Jadi kita punya masa yang kita ada tu boleh kita buat benda lain. Ini kita maintain ataupun letak saja dekat meja makan tu, siapa-siapa nak makan kuah tu masih lagi hangat-hangat sahaja. Betul. Baik, kita kalau boleh saya panggil saya kalau bersama dengan kami. Panggil kita nak siap mereka ni beritahu kenapa mereka berhenti. Sebab apa itu yang paling kita nak semua orang tahu dan nak semua orang bagi pendapat masing-masing. Okey. Kita tengok bungkus pun kita bagi di bahagian atas sebab pengukus kebanyakan ya. Harga akan buat tinggi macam ni. Dia akan buat di bahagian dalam dia makan plastik. Jadi kita tak boleh benda-benda yang berat. Tapi sekarang kita bagi di bahagian atas supaya bukan setakat kita nak buat kita punya kek, kita boleh buat kita punya apa tu, nasi ayam ke, kita nak kukus ikan ke, kita nak kukus segala macam mana nak panggil sate? Kita kena kukus bambu dan sate tu tak boleh. Aku tahu kan? Baik. Okey, sini kan. Tapi yang penting lah, tengok pun kita dah tahu dah, kita tahu dia punya point tu bila kita fokuskan berbeza lah. Yang penting, hari ini siapa yang dapatkan pengukur itu sangat-sangat berguna sebab kita tahu. Saya yakin ramai yang dari kita rumah ni kalau masak kalau punya yang plastik tu kadang-kadang dia jatuh kadang-kadang orang kita nak melanggar. Hari ini sahaja kami tahukan kepada anda, dapat lagi extra pengukur dekat bahagian atas ni. Okey, dengan rekaan. Dapat ya, harga dekat luar sana RM1.9. Apatah lagi hari ini kami bagi lagi hadiah-hadiah tambahan. Ada 6 jadi cantik untuk anda. Jadi bagi lagi pengantaran percuma, masih lagi kita kekalkan kata warranty ataupun jaminan selama 1 tahun untuk anda, dan harga pun kami masih kekalkan, tak perlu bayar sampai RM400, hanya serendah RM169 saja dapat bentuk nasi yang cantik, sangat sesuai untuk anda hadiahkan kepada yang tersayang. Sekali lagi RM169. Apa yang anda terima adalah yang cukup istimewa. Bayangkan dalam satu kotak termasuk dengan hadiah percuma ni ada hadiah orang banyak. Mereka dapat pada harga RM169. Yang paling betapa untung sangat-sangatlah. Betul. Okey, ini lagi antara satu masakan-masakan atau hidangan yang kita dah masak dengan menggunakan kita punya peluk nasi 1.8 liter. Kakak tengok betul lain kita tu masak pulut, kita buat nasi daging, kita buat lauk pauk, kita ada kari ayam, kita buat nasi lemak, ini tak ada lontong dan macam-macam lagi. Yang penting dengan adanya hidangan yang kami kepada anda secara percuma hari ini dah melengkapkan meja hidangan anda. Juga kami nak bagi kepada anda walaupun ini yang biasa-biasa kita yang ringan-ringan, masih lagi dari nama Lona untuk anda eksklusif hanya hari ini sahaja. Nak kita semuanya akan terima. Tengok yang terbaik. Tebal ni bukan biasa-biasa. Memang ni tak ringan. Kalau yang anda cari yang murah memang ringan. Tapi ini yang kita terbaik. Tengok kita warna putih. Dia warna white. Sedikit lawa. Cukup panas dah ni. Sekejap. Ni tu. Nanti Mama dah tengok ni. Oh, tak ikut apa? Titik tu. Macam mana nak tutup?